Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni kita nak tunjuk cara macam mana nak tanam dan jaga pokok naga. Dragon fruit. Pokok naga. So tengok ni. Kat tepi wan ni. Buah naga. So kita balut dia dengan plastik. So pasal apa kita balut dia dengan plastik? Pasal dia orang kata kuah ataupun tupai nak makan. Tapi dia susah juga nak main dekat sini. Pasal apa? Pokok ni dia duri dia banyak. Dia ada duri halu-halu. Kena kita pun sakit. Sebab tu monyet pun tak kacau dengan pokok ni. Tupai-tupai pun jarang. Kecuali kalau ada batang lain ke apa yang dia duduk tepi dia tu, yang bukan dia, kena ni, masih cepat dia akan makan. So hari ni kita dah boleh buka plastik ni. So kita dah boleh ambil dia punya buah. Dia dah masak. So tu tiga-tiga kita dah buka dah. So kita boleh ambil dia dah. Kita cuma petik so, dia memang cukup masak. Bila kita pegang pun dia dah lembek sikit. Jadi nak ambil dia cukup mudah, kepak dah. Dia kepak dah. So ni 3 biji ni. So kita dah ambil dah ni 3 pokok naga buah dia. So ni ada bunga lagi. So ni bunga baru. So yang ni dah jadi buah. So dalam ni pun jadi bunga juga lagi. Lepas tu ni dalam ni pun ada buah itu lagi. Celah-celah pokok ni. Tapi tak masak lagi. So atas tu pun ada buah satu lagi. Lepas tu bunga dia tepi.
Okey. So bunga dia kalau dah besar ni dah, kita jangan risau, dia tak akan rosak dah. Dia akan memang akan jadi buah. Dia hanya akan rosak masa dia mula-mula nak naik. Bila nampak dia naik macam pucuk dia tu sikit kan, macam kecil tu. Yang tu dia nak tumbuh bunga tu. Kalau dia musim hujan ke apa, kita kena jaga. So jangan jurui ayak. Jangan jurui ayak banyak-banyak kat dia, bunga tu akan luruh, akan rosak, akan luruh. Okey. Nak tunjuk bunga dia yang kecil pun tak ada. Dah yang kecil. Dia tak naik lagi. Yang kecil. Okey, so kalau ni pula cara macam mana nak tanam dia. Macam mana kita nak tanam pokok aloe vera tu. Pokok aloe vera pula. Ni pokok naga. Pokok naga tu senang je. Jadi mula-mula tu kita ambil batang yang memang dah betul-betul nak turun dah sampai ke tanah. Macam ni. Contoh ni yang batang ni. Nampak? Dia dah nak sampai ke simen bawah tu. So yang ni semua ni kita boleh potong dia untuk ambil benih. Ya. Okey. Okey. So sebelum kita tunjuk macam mana nak ambil benih apa dia ni, okey. Mula macam orang kata, kita ambil tu yang betul-betul dah nak ke bawah, nak kena simen dah. So kita ambil batang ni. Okey. Jadi kita potong kat mana yang kita nak potong. Jaga-jaga plastik dia ada dua kali banyak. Cara yang ni jangan sampai ke bawah sangat lah. Kita potong dari sini, jadi naik yang baru. Okey, tajam lah. Jadi kena pakai sarung tangan kalau tak jaga-jaga. Okey, ni pokok dia. So kita boleh tengok ni. Nampak ni duri dia ni. Tajam, kecil-kecil pun tapi tajam. Okey, so kalau ada budak-budak lah kena jaga kalau tanam pokok ni. Kalau dia pergi dekat. Okey. Okey, so apa yang kita perlu buat, kita ambil batang ni. Okey. Lepas tu kita ambil ni. Kita tajamkan ujung dia macam ni. Semua yang dia ujung tu kita tajamkan dia. Okey. So pasal apa kita tajamkan dia macam ni? Pasal semua ni akan naik akak. Jadi banyak tempat untuk dia naik akak. Sebab tu kita tajamkan dia semua ni, dia jadi ruang dia lagi besar. Okey, kalau nak lagi panjang pun tak, lagi bagus. Macam ni. Nampak? Lagi besar ruang dia untuk dia nak akak. Okey, so lagi panjang ruang dia untuk nak akak, lagi bagus. Okey. So ni dia dapat ni besar dia ni untuk dia nak akak. Okey. Lepas tu yang ni, so kita cucuk. Yang ni kita terus cucuk dia kat tanah. Okey. Ini kita terus cucuk dia kat tanah. Okey. So tengok. Dia punya ni tajam tu, kita terus cucuk dia di tanah. Dalam pasu cucuk sampai dia di tanah. Okey. So kalau kita ada apa-apa benda, kita sokong dia aja. Okey, contoh apa-apa benda lah, besi ke apa ke yang ni, kita sokong dia bagi dia berdiri. Lepas tu jangan bagi dia tinggi sangat dan dia kena turun macam ni. Okey.
So yang tu je. Yang ni kita tunjuk contoh. Kalau kita nak tanam dia dalam pasu, dia kena tanam pasu yang tu, dia kena tanam pasu yang lebih kurang besar ni. Okey, kita boleh tanam dia dalam pasu. Yang ni cuma contoh je nak tanam dia aja. Tu. So, kita cuma cucuk dia kat tanah tu. Kita kena ada kayu sokongan ni. Tengok kalau boleh dapatkan kayu yang besar ataupun batu dan tak payah tinggi sangat, lebih kurang dalam 3 kaki ke 4 kaki macam ni je. Okey. Dia macam tu. Kalau kita tengok. Dia tinggi dia macam ni. Kita tengok ni sini. Dan dia kena turun. Okey. Pokok ni dia akan berbunga bila dia dah start kepak turun. Ni batang ni dah start turun. Tengok kalau batang tu duduk naik ke tinggi ke tepi ni. Orang jaga biar. Nanti nak potong bang. Tengok. Selagi tinggi mana dia naik, selagi dia tak turun ke bawah macam ni, dia tak akan berbunga. Jadi yang tu kena jaga. Okey, sebab tu yang terbaiknya tu pokok tu kita tanam dia dalam pasu supaya senang kita nak kawal ayak dia. Okey, so dia tak perlu ayak banyak. Okey. Kalau ayak banyak pun masa musim bunga pun bunga dia akan luruh. Jadi tanam dalam pasu yang terbaik kita boleh. Orang kata apa? Ubah-ubah pasu plastik macam tu lah. Pasu plastik hitam. Jadi kita boleh ubah dia merata-rata tempat. Okey. So yang ni kata contoh dia, yang ni saya contoh lah. Jadi kalau kita tanam dia dalam pasu besar, kita jangan ambil satu. Kalau kita ada banyak macam yang ni pun, kita boleh potong dia lagi kat sini. Ni, boleh potong dia kat sini ni. Pendek-pendek pun tak apa, kita buat 3 tepi. Jadi esok dia terus naik. Dia naik, akar dia akan lekat di batu tu. Lepas tu kita pastikan lepas tu dia turun ke bawah. Kita bubuh lah apa-apa benda yang bulat atas tu lah. Kalau macam awan bubuh macam tu lah. Okey. Kalau tidak kita bubuh tayar. Okey. Kita bubuh tayar basikal ke apa-apa. Jadi dia lepas dia dah turun, dia dah berbunga dah. Okey. So cukup mudah jaga pokok ni. Okey. So kita cuma bubuh baja lah. Apa baja yang kita gunakan. Okey. So macam Wan ni, Wan guna baja aloe vera. Kalau tengok video dia, memang kebanyakan semua pokok yang ada kat sini semua kita guna baja aloe vera. So okey. So kita dah basuh pisau ni. Ni. Kita nak buat naga ni. Boleh ya tengok. Boleh lah besar tangan juga. Okey. Okay, dia buah ni kita nak tentukan dia memang manis ke tawak dia tu. Kalau dia musim hujan ayat terlalu banyak, dia akan jadi tawak. Sebab tu buah ni kita tengok harga dia pun tak menentu. Kalau masa dia manis macam tak hujan, harga dia tinggi. Masa dia masa musim hujan, harga dia rendah. Okey. Pasal buah dia tak berapa nak manis sangat. Okey. So tapi kita tanam sendiri ni, kadang-kadang kita boleh tunggu dia sampai dia betul-betul masak di pokok tu. Itu kita ni. So buah ni cukup mudah nak makan. Kita cuma perlu ni potong dia yang macam ni. Dia jenis merah. Dia ada 2 jenis, satu putih, satu merah. Mula dulu kita mai tu dulu warna putih, lepas tu dia keluar warna merah pula. Okey, ni. So cukup mudah nak makan. Okey. Pada belah 2 tu kita belah 4. Yang ni pun kita potong. Okay, so macam ni lah.
kupas macam ni, terus gigit makan lah. Memang of course mulut akan jadi merah, tapi tak apa lah, sekejap lah. Okay. Terkepak ya, macam ni. Dia terus naik kita makan. Memang mana saya tanam sendiri. Sebab tu kalau boleh tanam pokok ni kat rumah, tak payah jaga sangat. Kalau tengok ke belakang wan tu pun rumput semua banyak, nak mesin pun tak boleh. Okey. Pasal kita nak masuk dalam ni tak boleh, duri dia banyak. Tapi still berbuahnya banyak. So kita tanam di dalam pasu senang, kita nak kawal ya. Nak buah rumput, cabut rumput, ni wan tanam atas tanah. Okey. Tu dia cara mudah tanam buah naga. Okey, tak payah nak tengok sangat hari-hari. Tunggu dia besar, dia turun, dia berbuah aja. Okey, lepas tu katuk dia dengan plastik. Kau tak bagi binatang kuas makan ke apa. Okey, so sekian saja. Okey, jangan lupa subscribe channel ni. Assalamualaikum. Bye.